Pengen nak beli buah. Tak mau. Teruknya. Ambil lah. Dia malu. Dia malu. Dia berenang nak dah. Ini kira ke? Dia kira. Kira. Bini dia tu, boh je bang, boh. Dia nak boh. Ni. Beli sikit lah. Rồi giờ mẹ nào đó. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tolong tap skrin dulu. Jom kita nak buat pola malam ni. Siapa yang masuk petang tadi, saya ada janji macam mana nak buat pola. Macam mana nak buat pola besar. Okay, so jom masuk dulu. Tap skrin, bagi cukup 2,000. Tap bagi cukup 2,000, kita start. Boleh Tap 2,000. Tap 2,000. Cukup 2,000, kita mula kelas. Lah ni kita sembang-sembang dulu, bagi orang ramai masuk dulu. Okey, tolong tap. Kita nak buat pola besar sekejap lagi. Ni sekarang yang duk tunjuk sekarang ni pola kecil. Kita nak tunjuk pola besar. Cara buat pola besar. Nampak bilang ni. Nampak tangan. Nampak lah. Abang seorang yang nampak dah. Nak tunjuk siapa lah. Okey, masuk tolong tap skrin, bagi cukup 2K. Bagi cukup 2K. Bagi cukup 2K, sekejap kita belajar buat pola. Jom kita sembang-sembang dulu sementara nak orang nak masuk. Kita sembang-sembang dulu. Nak belajar apa malam ni? Nak belajar apa? Ni yang antara yang pola yang saya tunjuk masa buat live sebelum-sebelum ni. Banyak dah yang saya tunjuk ni. Yang ni yang buku yang ketiga, keempat macam tu lah. Okey. Ni ada baju ni. Kat sini ada 13 jenis baju. Kat sini saja ada 13 jenis baju. Kalau nampak lah. Kat sini apa dia? Ada baju kurung moden. Nampak tak ni? Kena cari-cari sikit lah. Tang mana baju kurung moden ni? Lepas tu ada kedah moden. Ada blouse. Ada apa lagi? Lepas tu ada kebaya moden. Baby doll. Buat pola kurung moden 6XL. Wih, banyaknya tu. 6XL. 6XL saya tak ada saiz. 6XL ni ada ukuran tak? Kalau ada ukuran saya cuba. Saya tak pernah buat lagi. Saya pun tak pernah dapat tempahan lagi dulu. Okay. Saya pernah buat dada dia 58. Pernah ada dada 58. Pernah sekali saya buat pola 58. Saiz dada dia. Yang lain-lain saya tak pernah lagi lah. Kalau ada ukuran, saiz, boleh bagi. Saya cuba. Okey, kita ada pula baju kebaya moden. Ada baby doll. Ada baju mengandung. Ada raihan. Baju kurta. Jubah A-cut. Princess cut. Kebaya kelepek. Tu dia. Kat sini saja ada 13 jenis pola. Nampak? Kalau nampak kat sini 13 jenis pola. Kalau dada 54, insyaAllah lah. 6XL ke dada 54. Bagi komplit. Bahu berapa. Dada, pinggang, punggung. Bagi yang tu je. Saya try. Bahu berapa. Tolong tap skrin, bagi cukup 2,000. Bagi cukup 2,000. Panggil kawan-kawan kita masuk. Panggil kawan-kawan kita masuk kelas. Saya tak faham apa itu gigi buaya. Saya tunjuk. Dalam kita punya panduan buat pola ni, yang ni
Gigi boya tu tujuan dia kita nak bagi kembangkan lagi. Okey, ni gigi boya lah. Yang ni sebut ni gigi boya. Bila kita nak buat pola, kita dah buat pola besar, ni pola kecil. Pola kecil. Ni pola besar, nanti kita akan potong macam ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Okey, ni yang gigi boya ni kita nak bagi kembangkan dia. Kita nak tambahkan ke pengembangan. Macam mana? Kembang dia ni. Ni dia. Bila kita pecah pola dia tu jadi belah dua tu. Jadi terbuka. So yang ni pun kembang banyak. Sebanyak. Macam mana? Kalau kata kita keluarkan 5 inci. Belah ni pun 5 inci. Belah ni 5 inci. Jadi kembang dia tu akan jadi 10 inci. Macam tu. Okey. Nampak tak ni? Ni gigi boya lah ni. Tapi dia punya pasangan dia tu saya tak tahu lepas mana. Ni dia. Ada. Ni contoh depan ke belakang? Sat nak tengok Sat apa? Ni contoh depan ke belakang? Confused dah. Depan. Ni depan. Ni duduk tang mana tak sure. Macam mana boleh jadi macam ni? Dia macam ni lebih kurang. Macam ni. Ni saya tak tahu macam mana boleh ni. Gitu. Nampak tak? Yang ni pola dia. Yang ni pola dia. Bila siap, kita kena buka dia bagi jadi macam tu. Pecah dia. Dah. Okey. Boleh faham tak? Apa QT? Nak panggil nama pun susah. QTSBDH. Nak panggil nama pun susah juga ni. Okey, ni gigi boya. Yang ni kita panggil gigi boya. Okey. Yang ni gu mana tau? Ni gu dia. Jumpa dah. Ni gu dia apa? Nampak? Bila kita buat pola macam ni, lepas tu kita nak potong, kita buat gini lah. Kita buat pecahan pola. Kiri dan kanan. Gitu. So, kita tampal lah. Atas tu. Lepas tu, kita ambil dah basi jep. Basi jep, belah ni lipatan, belah ni ambil setengah inci. Yang ni pun setengah inci. Gitu. Kalau nak buat skirt dia saja pun boleh juga macam ni. Gitu. Okey? Boleh kan? Okey, jom. Kita nak teruskan. Siapa yang belum ada lagi panduan ni? Siapa yang belum ada lagi panduan ni? Boleh komen. Siapa yang nak belajar malam ni, nak buat pola besar. Daripada pola besar tu, sebelum nak potong, kita kena kira dulu, ukur dulu. Sama ada dia boleh tak. Kita kena test dulu, kena check dulu. Dia bukan boleh orang panggil apa? Terus lepas siap pola terus potong. Dia tak boleh gitu. Dia kena test dulu. Macam tu. Okey, tolong tag screen, tolong masuk dan jangan lupa share juga. Dan jangan lupa follow. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk tadi siapa yang masuk petang tadi. Boleh komen. Siapa yang masuk petang tadi? Kita belajar cara buat pola. Untuk malam ni saya nak tunjuk cara nak buat pola. Kemudian saya tunjuk cara buat pola kecil macam ni dulu. Kemudian kita buat pola besar. Tapi saya buat separuh sajalah. Saya buat setakat ni saja. Dan saya tak boleh nak tunjuk semua sebab kita punya kamera ni terhad. Kan? Kalau saya tunjuk lagi lari sana lari sini, takutnya tak berapa nak faham. So saya tetapkan di sini. Saya buat pola ni sampai separuh ni saja. Sampai setakat pinggang saja. Siapa nak dapatkan pola? Ada tak yang nak dapatkan pola? Siapa nak pola? Sampai tunggu saya masukkan beg kuning. Kemudian saya bagi harga promo dekat hampa masa live. Harga ni dapat masa live saja. Masa bukan live, harga dia macam lain. Siapa nak? Boleh komen. Siapa nak? Ada tak yang nak? Kalau nak, hampa tunggu sat. Esok kita akan post. Siapa yang nak beli ni, esok kita akan post. Kita bagi harga promo untuk hampa malam ni lebih kurang sejam saja.
Nah, lebih kurang sejam saja kalau siapa nak harga promo sebab kalau hampa nak beli masa harga biasa, dekat video tak dapat harga ni. Masa live saja kita bagi. Nah, hampa tunggu sana, saya bagi kat hampa harga promo untuk malam ni. Untuk masa live saja. Sebab saya pun jarang-jarang juga live ni. Saya pun jarang-jarang live. Sekejap nah, saya buat kat hampa dulu. Sekejap kita belajar. Hampa tolong tag screen sikit. Bagi cukup 20k pula dah. Kalau dapat 20k syok lah hampa. Sekejap nah. Okay, masuk dulu tag screen. Tap screen start hampa. 47. Saya nak bagi diskaun ni. Siapa yang nak beli, saya bagi diskaun kat hampa. Okey, hampa kena beli sebab nanti hujung bulan ni saya akan tutup beg kuning selama 1 bulan. Kalau hampa nak beli, hampa kena beli siap-siap. Nah, kena beli siap-siap. Allah. Okey, sekejap. Okey. Ni dalam panduan ni ada lebih kurang 18 jenis pola nah. Dalam ni ada lebih kurang nak belajar macam mana? Nak belajar follow ni saya tengah duk tunjuk lah ni. Siapa yang nak belajar kena tunggu live saya. Ni. Kita belajar buat sama-sama boleh? Siapa yang kat sini ready dengan buku nota, pembaris, pemadam. Ada tak kat sini yang ready dengan saya nak buat sama-sama? Buku yang mana? Buku yang colour pink ni ada lebih kurang 18 jenis pola. 18 dekat 20 jenis. Tak tahulah 18 ke 20 macam tu. Yang ni ada 30 jenis pola. 33 jenis pola. Nah, nak yang mana? Dua-dua boleh. Yang ni campur. Ada lelaki, ada wanita, ada kanak-kanak. Yang ni buku wanita saja. Yang ni buku panduan buat pola lelaki saja. Pilih yang mana yang nak ambil. Sebab kat sini saya habaq bagi tahu siap-siap kalau siapa yang nak belajar menjahit, belajar buat baju wanita dulu. Kalau hampa pandai buat baju wanita, confirm baju-baju lain hampa boleh belajar dengan mudah. Kalau hampa pandai buat baju lelaki, baju kanak-kanak, belum tentu lagi hampa boleh buat baju wanita. Dia macam tu. Sebab tu kalau siapa nak belajar menjahit, belajar ambil baju mahirkan dulu baju wanita. Sebab bila dah hampa pandai baju wanita, baju lain-lain tu senang saja hampa boleh buat. Macam tu. So siapa yang nak dapatkan panduan, pergi dekat beg kuning sekarang. Sebab kita buka dalam masa sejam sahaja. Harga promo masa live. Kalau bukan harga bukan live, dia dapat harga lain. Pergi dekat beg kuning sekarang. Okey. Kita dah cukup dah. 2,000, 2K. Kalau apa nak tag screen pun boleh juga tag lagi. Bagi orang ramai masuk. Supaya saya tak ada lah cakap sorang-sorang kan. Okey, dalam panduan ni ada apa ni? Dalam panduan ni ada lebih kurang dekat 20 jenis pola. Ada kebaya kelepek, ada kota baru, ada kain selisih, ada kain batik, kain susun belakang, ada pesak gantung. Jadi kat sini juga saya sediakan cara nak buat pola, cara nak ukur. Semua dah ada dalam satu panduan ni. Ni cara nak ukur pun ada. Jadi kalau siapa yang berhasrat nak dapatkan panduan ni, boleh saja pergi dekat beg kuning sekarang. Okey, kita belajar buat pola sama-sama sekarang. Siapa yang ready dengan saya? Boleh komen tak? Siapa yang ready dengan saya nak buat pola? Ada tak yang ready dengan saya? Ada sekarang dah. Cikgu saya dah ada pensel, ada pemadam, ada pembaris, ada buku nota untuk saya nak lukis pola dengan cikgu. Ada tak? Boleh komen macam tu. Boleh kita buat pola sama-sama. Kalau tak ada panduan ni, pergi dekat beg kuning hampa. Kalau nak belajar kena ada rujukan. Kena ada panduan. Kalau hampa tengok saja sekarang ni, satgi hampa masuk tidur terantuk kepala dekat katil tu, terlupa dah apa yang saya ajak ni. Jadi sekarang siapa yang belum ada dapatkan panduan, siapa yang dah ada mai masuk, kita belajar sama-sama. Boleh macam tu. So jom kita nak tunjuk dah ni. Kita nak tunjuk dah cara buat pola baju. Berdasarkan yang panduan ni kita ada saya kena tunjuk juga daripada mula. Panduan ni kita tunjuk sistem kedudukan badan manusia.
Di mana kalau kita nak buat pola, kita kena kenal pasti yang ni dulu. Kepala duduk di mana, bahu duduk di mana, dada, pinggang, punggung, lutut dan kaki. Tak ada pun manusia yang Allah cipta, kaki duduk dekat bahu. Kepala dia duduk dekat tangan. Tak ada pun. Semuanya kedudukan yang Allah buat ni sama sahaja. Kita bentuk badan je tak sama. Saiz kita je tak sama. Muka je tak sama. Tapi kedudukan dia tu Allah yang Khalik bagi kat kita sama sahaja. Salam kenal. Ya, salam Lati. Salam kenal. Salam kemahiran. Jom kita belajar buat pola. Okey, bila dah kita faham dah sistem bentuk badan manusia ni, kita jadikan dia garisan asas. Keluarkan dia jadi garisan asas. Dan pula lepas pada tu kita ambil, jadikan dia simbol ukuran. Simbol ukuran ni bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh. Kemudian kita ada keruk lengan, labuh tangan, bukaan tangan, gitu. Okey, boleh. So, siapa yang belum ada lagi panduan? Siapa yang dah ada panduan? Jom kita buat sama-sama. Malam ni saya nak tunjuk kat hampa daripada pola kecil sampai pola besar. So, hampa kena stay lah. Hampa kena stay. Okey, kita buat pola sama-sama. Siapa yang ready dengan saya nak buat pola ni? Cik komen sikit. Siapa yang ready dengan saya nak buat pola? Boleh komen. Okey, mana yang belum ada, kena dapatkan panduan lah. Baru senang nak belajar. Dia ada depan mata senang. Kalau tidak, nak belajar macam mana kan? Terlupa. Okey, dalam ni ada juga baru ready seorang. Siapa lagi? Lati ready, bawa. Kena ada pembaris. Ada pembaris. Ada pembaris ni. Pembaris ni ada pensel. Okey. Ada buku nota untuk kita nak buat. Okey, ready. Lagi. Komen. Kemudian kita nak tengok kat sini ukuran. Ada, Masya Allah. Jom kita buat sama-sama. Kan, satgi pukul 11 kita tidur. Okey, cara ambil ukuran badan kat sini. Waalaikumsalam yang memberi salam. Okey, ambil ukuran badan kat sini. Ditunjukkan cara nak ukur. Boleh tengok dekat sini. Kena baca sikit lah macam mana nak ukur kan. Kena baca. Jangan letak dalam almari. Dah ada panduan, jangan letak dalam almari. Kan? Okey. Kat sini juga kita ada cara nak buat pola baju kurung moden. Nak buat pola leher. Kalau apa tanya, cikgu, cara jahit tak ada ke? Tak mampu saya nak sediakan cara jahit dalam ni. Agak-agak saya nak jahit berapa muka surat saya nak kena buat. Jadi kalau siapa yang nak belajar cara jahit, tu ada saya dah tulis dah kat situ. A to Z. Lengkap. Kan, dalam panduan ni kita belajar cara buat pola. Sebab apa? Ramai yang boleh jahit tapi dalam buat pola dia tak mahir. So, saya sediakan panduan ni untuk hampa nak belajar buat pola. Pandai buat pola kecil, jangan risau. Pola besar tu mudah-mudah saja. Cikgu ada ambil ukuran bucu ke bucu. Mercu ke mercu ke maksud dia. Okey, ni mercu ke mercu. Tu, kalau nak buat dat, ambil lah. Kalau tak mau buat, tak payah ambil. Ni. Titik dada tertinggi kanan ke titik dada tinggi ke kiri. Mungkin ada orang yang tak faham. Cikgu, apa maksud dia? Inilah mercu ke mercu ni. Bila kita ada gambar, senang lah. Kalau nak buat dat, tujuan untuk ukuran mercu ke mercu ni adalah untuk buat dat. Kadang-kadang kita pernah tak tengok baju kita beli baju ready made, dat. Dat tak ni? Dat ni. Ni dat lah ni. Dat ni dia duduk lari daripada titik dada. Pernah tak kita pakai baju tu? Kadang-kadang duduk tang ni. Kadang-kadang duduk tang ni depan sikit. Itulah maksud dia. Sebab tu kena ukur. Sebab tu kena ukur mercu ke mercu. Titik dada kanan ke titik dada kiri. Yang itulah. Okey? So, titik dada kanan kat sini lah. Ni titik dada. Ni titik dada. Jadi, kalau kita tak mau bagi nampak sangat titik dada tu, turunkan 1 inci. Kalau nak buat dat. Faham tak? Okey, boleh? Okey, so seterusnya, malam ni kita nak buat baju kurung moden daripada pola kecil sampai pola besar.
Dan saya tunjuk sekali macam mana kita nak sebelum kita nak potong tu, kita nak kena test dulu, kena check dulu. Tu dia banyak apa pola yang saya buat ni masa live ni. Ni sekarang ni saya nak tunjuk pola kecil dulu. Lepas pola kecil, sekejap kita buat pola besar. Siapa nak buat, kena follow saya. Follow dan ni, cikgu, saya sekarang dah boleh ambil tempahan dah. Terima kasih cikgu bagi ilmu. Masya Allah, Marini. Lama saya tak tengok nama ni. Kan? Lama juga saya tak buat live. Tapi saya ingatlah. Saya ingatlah Marini dulu dia tunjuk. Baru start ya, tak mula lagi. Buku kosong lagi. Buku kosong lagi. Siapa yang belum ada lagi panduan, boleh saja pergi dekat beg kuning. Tengok Marini dah. Marini dah dapat ni dah. Dapat tempahan dah. Masya Allah. Kan? Alhamdulillah. Asbab apa? Sebab saya buat live, saya tunjuk, saya kongsi dekat dia macam mana nak buat. Bukan saya kongsi kat dia seorang. Saya kongsi dalam live ni lah. Siapa rajin dia dapat. Siapa rajin tengok dia dapat. Kan? Okey. So malam ni kita nak buat ukuran sebab saya nak buat pola besar. Jadi saya nak ambil ukuran yang sepadan dengan kita punya kamera yang terhad ni. Saya nak buat ukuran lebih kurang saiz M. Boleh saiz M. Okey, saiz M. Jadi saya nak ambil kat sini bahu 15, dada 40, punggung dia 42. Dekat sini keruk lengan dia macam mana nak dapat? Okey, keruk lengan. Plus size cikgu. Plus size okey. Boleh. Jap. Dekat sini saya buat plus size. Lagi dekat pola besar saya kurangkan size. Sebab terhad, kita nak tunjuk tu terhad dekat kamera kita ni. Kamera kita kecil. Jadi saya nak kena buat tu pola yang kecil sikit lah. Kalau tidak, sekejap tak nampak nak buat macam mana. Tak apa, ukuran masing-masing kita buat. Boleh. Sekejap kita buat pola besar pakai pembaris ni. Okey, kat sini tak apa, kita boleh buat pola besar. Boleh. Siapa nak bagi ukuran? Dah kata nak buat pola besar. Siapa nak bagi ukuran? Ada tak yang ready dengan saya? Okey, nak buat saya apa ni? Nak buat saya apa? Saya saiz M. Lagi? Lagi? Saiz M. Dalam ni pun ada saiz M. Siapa yang belum ada panduan boleh dapatkan kat sini. Sebab kita bagi je ada carta ukuran. Carta ukuran ada je kat sini. Nampak? Okey? Ada tak? So kalau tak ada, saya buat saiz M jugalah nanti kalau ada ruang peluang, saya buat lagi saiz lain. Kemarin saya buat dah saiz besar. Okey, bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh. Okey, ni saiz M ni saiz M. Bahu dia 15, dada 40, pinggang saya tak ambil ukuran, punggung dia 42, keruk lengan dia saya ambil 9. Keruk lengan saya ambil 9. Keruk lengan tu apa dia? Keruk lengan ni. Keruk lengan tu ketiak. Okey, nampak sini. Selalu dapat tempahan plus size. Tak apa. Nanti bagi dekat saya ukuran berapa. Bagi ukuran kat saya berapa. Senang. Bahu berapa, dada berapa, pinggang, punggung. Senang bagi ukuran terus. Senang saya buat. Tidak saya nak kena fikir. Plus size ni saya apa. Selalu saya buat saya 17, 16. Gitu. Nanti Stella bagi kat saya ukuran terus. InsyaAllah. Kalau ada ni nanti saya buat. Saya buat live lagi. Stella ready je dengan ukuran. Saya bantu. Buat. Okey. So kat sini kalau saya bau 15, kalau dada dia 40, saya dah tulis dah. Kalau bau dia 40, kalau dada dia 40, kita ambil saiz 9. Saiz 9. Maknanya kat sini keruk lengan dia ambil 9 inci.
Jangan ambil dada asal bagi 4. Kalau dada asal bagi 4, 40 bagi 4 akan dapat 10 inci. 10 inci nampak tak? 10 inci duduk dekat bahu 17. Nah? Cikgu untuk beg nombor 5, dalam tu semua ada cara buat pola dan formula sekali ke? Kurung model jubah je ambil tempat dulu cikgu, tak boleh ambil banyak. Baguslah, tak apa. Baju kurung model dengan jubah pun tak larat nak jahit dah. Cikgu untuk beg nombor 5, beli buku tu dalam tu semua ada cara formula ke? Ni sama yang saya tunjuk ni, yang ni ya. Apa yang saya tunjuk dekat beg nombor 5 tu yang ni. Ada formula. Formula untuk baju kurung moden, baju kurung pahang, ada carta ukuran, ni jenis pesak, ada formula dapat keruk lengan. Apa yang saya tunjuk kat sini semua ada dalam ni. Saya akan post yang tu juga. Apa yang saya tunjuk semua yang samalah. Sama yang saya tunjuk. Ada carta ukuran, gitu. Nah, okey Tini boleh je. Boleh saja pergi dekat beg kuning terus buat buat belian. Yang ni nak buat pola apa? Satgi saya nak tunjuk cara buat pola kurung moden, kemudian satgi saya nak buat pola besar pula. Saya dah beli set buku pola. InsyaAllah esok kita akan post. Lati beli bila? Beli bila? Kalau kemarin, kita hari ni kita dah kita dah proses, dah masuk dalam bungkusan, cuma kita tak post lagi. Hari ni tak sempat nak pergi. Sebab hari ni saya mengajak. Saya akan post sekali semua esok. Okey? Dalam live ni, Masya Allah. Beli sekarang ke beli kemarin? Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Kita buat pola kecil dulu nah. Kita buat pola kecil, sekejap kita buat pola besar. Okey, 0 ke 1 labur baju. Cikgu nak tengok dalam buku hijau. Ni dalam buku hijau ada 33 jenis pola. Beli sekarang. Boleh. Ni ada 33 jenis pola. Dalam ni ada ada seluar nurse, baju nurse, jumpsuit, gaun kembang, gaun peplum, skirt peplum, baju baby top, skirt bloomers. Lepas tu ada seluar kanak-kanak, blouse kanak-kanak, baju taekwondo, baju silat, gaun kanak-kanak, telekung, vest lelaki, baby doll, kemeja lelaki, baju Melayu cekak musang, kain pario, kebaya Kota Baru, kaftan, kain selisih kurung moden. Saya ada buku pen ni. Buku hijau tu konten sama lain ke? Yang sama. Yang sama. Kalau dah beli, jangan beli dah. Benda yang sama. Kalau dah beli, jangan beli dah. Sebab benda yang sama saja. Main belajar je kat sini. Okey, kalau yang dah beli, kita main belajar saja kat sini. Kat sini ada cara buat pola, cara ukur lelaki ada, cara ukur wanita pun ada. Ni. Okey? Sama saja. Kalau hampa beli hak bila pun, nak beli tahun lepas ke, tahun ni sama saja. Jangan beli dah. Main belajar je. Okey? Siapa yang tak beli lagi tu? Siapa yang tak beli lagi rugilah. Sebab kita tengah tunjuk cara buat pola ni free saja. Kan? Okey. Siapa yang tanya tadi? Ni dia. Panduan buat pola campur. Okey. 0 ke 1 labur baju. Kenapa saya tunjuk? Ya, yang ni ada kanak-kanak. Yang ni ada kanak-kanak. Kenapa saya suka tunjuk buat pola baju kurung moden? Sebab baju kurung moden ni dia merangkumi semua. Hampa nak buat baju kanak-kanak pun perlu basic baju kurung moden. Nak buat baju lelaki pun perlukan basic baju kurung moden. Hampa nak buat baju pengantin pun perlukan basic baju kurung moden. So kalau kita tak mahir baju kurung moden, macam mana kita nak buat baju-baju yang lain? Kalau hampa pandai buat baju kurung, baju kanak-kanak, belum tentu lagi kita mahir baju wanita. Sama juga dengan baju lelaki. Kalau hampa mahir baju lelaki, belum tentu lagi mahir baju wanita. Sebab tu saya suka sangat tunjuk baju wanita. Kan, bila hampa pandai baju wanita, baju kurung moden terutamanya, baju-baju lain hampa boleh buat. Percayalah cakap saya. Percayalah cakap saya. Sebab saya
Saya mengajar dekat student-student pun macam tu juga. Saya pernah mengajar student, saya ajak baju kurung moden saja. Saya tunjuklah cara nak buat jubah, saya nak olah manipulasi pola macam mana. Saya kata, okey, saya ajak baju kurung moden saja. Lepas ni saya nak hampa buat sendiri jubah. So, tanpa bantuan saya, memang mereka berjaya buat jubah sendiri. Nampak tak? Sebab apa? Sebab saya dah tunjuk dah kat mereka. Saya dah tunjuk dah kat mereka cara buat kurung moden. Automatik mereka pandai buat jubah. Gitu. Boleh? Nampak Marini pun kata. Dia sendiri pun sekarang ni dah pandai baju kurung moden, dia dah buat baju jubah dah. Nampak? Dia siap dapat tempahan lagi. Kan? Okey. So, 0 ke 1 labur baju, 0 ke 2, bahu bahagi 2 dapat 7,5. So, gariskan 7,5. Saya nak cepat-cepat sikit sebab saya saya nak buat pola besar. Saya dah banyak guna panduan cikgu untuk tempahan. Masya Allah. Tengok Stella pun sama juga. Rupanya ramai je yang dapat tempahan. Guna panduan saya. Saya sendiri pun guna panduan sendiri untuk mengajar. Kan? Hampa tengok kalau langsir. Saya punya buku langsir saya sampai terkoyak rabak. Saya masih lagi guna. Sebab dalam ni lagi mahal. Lagi banyak. Kan? Nampak sampai terkoyak rabak saya guna. Kan? Yang penting ilmu yang ada dalam ni. Nampak sangat kata saya setiap kali saya nak mengajar, saya pun akan banyak guna. Jadi hampa jangan duk kira, buku cikgu terkoyak dah. Memang saya guna sampai sekarang dah bertahun-tahun dah, belas tahun dah saya guna. Saya nak tunjuk bukti kata saya memang guna. Kan? Sama juga yang lain-lain lagi. Sebelum Titi ada lagi, buku ni dah ada dah. Panduan ni dah ada dah. Okey? 0 ke 1 labur baju, 0 ke 2 bahu bahagi 2, 0 ke 3 masukkan 3 inci, 0 ke 4 turunkan 4,5 inci. Lajunya. Okey, 4 ke 5 sama dengan 0 ke 3. Okey, lepas tu gariskan. Siapa boleh ikut? Laju tak? Siapa boleh ikut? Okey. Siap lagi? Siapa yang follow saya? Boleh buat tak? 2 ke 6, turunkan 1 inci. 3 ke 6, gariskan. Lagi? 3 ke 6. Cikgu kalau baju kurung pesak, moden, jubah elok beli buku mana? Beli buku yang colour pink. Beli buku yang colour pink. Siapa yang tak ada lagi yang pembaris macam ni, beli yang set punya. Yang set punya beg nombor berapa? Nombor 8 kot. Lupa dah. Beg nombor 6. Ni yang macam ni. Kalau siapa yang tak ada lagi, yang zero, yang newbie, yang ni sesuai. Okay, kalau yang dah ada yang ni, beli yang ni saja. Boleh, beg nombor 5. Gitu. Okey, 6 ke 7. 6 ke 7 ada dah ambil buku saja. Ambil panduan saja. 6 ke 7 kita ambil 9 inci. Titik sini 9 inci jadi nombor 7. Gariskan. Okey, 8 ke 9. 8 ke 9. Alamak, tak ambil ini pula. 40 tambah kelonggaran bahagi dengan 4 dapat berapa? 42 tambah kelonggaran bahagi dengan 4. Ni laju sangat sampai kelonggaran pun tak ambil. Ni sebab masa live saya bagi harga ni. Kalau masa bukan live saya tak boleh nak buat harga yang promo ni. 43 bahagi dengan 4. 10 3/4. Okey, 10 3/4. Okey, ni 45 bahagi dengan 4 dapat 11 suku 1/4. Okey, jom kita buat. 8 ke 9 ukuran dada 10 3/4. Gitu. Hampa kalau ukuran berapa pun macam ni saja. Saya aim kat buku hijau tu cikgu. Doa saya ada rezeki. Masya Allah. InsyaAllah. Allah cukupkan. Allah cukupkan. Kalau kita ni dalam majlis ilmu
Allah sentiasa bagi. Allah sentiasa bagi dekat orang yang berada dalam majlis ilmu. Allah sentiasa bagi rezeki untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Nah, beg nombor 1 kan. Yang mana satu homely? Homely nak beli yang mana? Beg nombor 5 yang saya tengah pin sekarang. Beg nombor 5, buku pink. Setiap buku ada warna-warna dia. Okey, buku pink. Ambil yang colour pink ni. Yang tu ada jubah, ada kurung moden, ada pesak. Nah, yang ni yang macam tanya tadi. Nombor 5 dah, nombor 5 tak ada pembaris. Nombor 6. Yang ada pembaris nombor 6. Nah, yang ada pembaris yang ni. Yang saya tengah pin ni. Yang tu nombor 6 ada pembaris. Yang nombor 5 dia buku panduan sahaja. Ambil beg nombor 5. Nah, ambil beg nombor 5. Okey. So, siapa tadi tanya tau? 8 ke 7? 8 ke 7? Ni 8, ni nombor 9. Okey, 6 ke 7 ke? Siapa tanya? Umi lah. 6 ke 7 saya ambil 9 inci. Nah, 9 inci. Kemudian, okey, 6 ke 7 kita ambil 9 inci. 8 ke 9 kita ambil ukuran dada. Kemudian kita nak dapatkan nombor 10 pula. Nombor 10 di tengah-tengah antara 6 dengan 7. So, letak macam ni sahaja. Kita bukan nak tengok ukuran dia. Kita nak jadi dia sebagai alat bantuan untuk kita nak dapat tengah-tengah. Tak nampak? Okey tak? Nampak tak? Ni. Nombor 10. Ni nombor 10. Okey lagi? Nampak lagi? Okey, nombor 10. 10 ke 11 masukkan 3/4 inci. Nombor 11. Boleh tak? Nampak tak? Saya kena tulis terang sikit. Sekarang saya rendahkan sikit. Okey. Sama. Masuk 10 ke 11 masuk 3/4 inci. Cikgu kalau newbie, alamak. Macam mana tu? Buku hijab boleh je sebab buku hijab pun ada baju kurung moden. Nah, dalam ni pun ada baju kurung moden. Boleh je kalau nak belajar kurung moden. Lepas tu kat sini ada baju kaftan. Ada baju yang baju kanak-kanak. Tapi tak apa. Yang penting ada baju kurung moden. Nah, yang penting ada baju kurung moden. Tak ada masalah kalau nak beli yang ni pun. Boleh sangat. Belajar dulu baju kurung moden. Nah, yang lain-lain tu akan datang dengan sendirinya kalau kita dah mahir baju kurung moden. Percayalah cakap saya. Okay? Beli toy hak hijau pun tak apa. Nak beli colour pink dulu pun tak apa. Okay, 10 ke 11 masukkan 3/4 inci. Ada juga orang masuk 1 inci pun ada. Nah, masuk 1 inci pun ada. Kalau masuk 1 inci di depan, di belakang 3/4 inci. Kalau masuk 3/4 inci di depan, di belakang setengah inci macam tu. Nah, tapi biasanya saya selalu buat 3/4 inci je lah. So, 6 ke 11 gariskan dulu supaya senang kita nak bentukkan dia. Kalau kita tak garis lagi, dia jadi macam kita nak pusing sana, pusing sini jadi susah. Kan? So, kita dah dapat dah. Jadi, kita bentukkan. Gitu. Kan mudah. Kan mudah. Hampa dulu masa mak-mak kita kan. Mana ada pembaris-pembaris ni. Semua buat tangan je. Nah, apa beza buku pink dengan buku hijau? Buku pink pola lain. Buku hijau pola lain. Buku hijau yang ni. Buku hijau ada campur yang ni. Buku pink wanita sahaja. Buku biru lelaki sahaja. Buku kuning langsir sahaja. No? Jadi pilih nak yang mana. Okey? Dulu zaman mak kita mana ada pembaris-pembaris ni apa? Betul tak? Mereka main lukis je. Tu pun jadi juga kan?
Gitu. Cikgu nak tengok langsir belik-belik sikit. Saya ambil yang ni yang lama punya. Yang terkini saya dah buat elok dah. Sekejap apa? Sana. Saya ambil yang hak elok sikit. Yang ni hak lama punya. Hak saya duk guna. Okay, ni langsir. Ni langsir yang kita dah buat. Ni formula. Kebanyakan semua saya bagi formula untuk dapatkan berapa meter kain, apa semua. Nanti ada ruang nanti saya akan cerita ke hampa cara nak buat, nak dapatkan berapa meter kain untuk satu rumah, satu sliding. Saya akan ceritakan berdasarkan ni. Cumanya sekarang ni saya tak tunjuk lagi lah. Saya tunjuk untuk ni dulu. Saya tunjuk untuk bagi baju dulu. Okey, nanti hampa boleh je tengok dekat TikTok. Saya pernah tunjuk juga formula untuk dapat berapa meter kain. Semua saya pernah tunjuk dekat TikTok. Tinggal nak belek-belek saja. Okey. Nombor 10 ke sebelah kita 3/4 inci. Kemudian 0 ke 12 turunkan 0 ke 12 baru ke pinggang. Turunkan 15 inci. Turunkan 15 inci. 0 ke 12 turunkan 15 inci. Kemudian garis. 12 ke 13 gariskan. Lebih pun tak apa. Gariskan. Garis dulu. Garis dulu. 12 ke 13. 12 ke 14 turunkan 8 inci. Turunkan 8 inci. Nampak tak? Saya buat bermula daripada sikit atas, turun sikit. Saya tak ada buat garis. Saya tak buat macam tu. Saya nak bagi hampa mudah faham, kita selesaikan di atas dulu. Kemudian kita turun sikit sampai settle. Kalau buat garis, nanti sekejap lagi pening kepala. Garis je tapi tak faham. Macam mana nak mula ni? Boleh? So kita settle. Nampak tak? Saya settle dah kawasan ni, baru saya turun sikit. Gitu. Okey, siapa yang follow saya? Dapat tak kali ni? Sampai setakat mana dah? Ke saya laju sangat ke? 14 ke 15 turunkan 14 ke 15 gariskan 11 suku. Gitu. 14 ke 15. Kat sini kita boleh gariskan je. Gariskan je. Kemudian 9 ke 15. Macam tu. 9 ke 15 gariskan. Kemudian ada titik simpang 4 ni. Ada simpang 4. Siapa buat yang macam saya ni? Dapat tak? Simpang 4. Gitu. Titik sikit. Bagi dapat. Ni tadi 13 sementara. Sekarang kita nak bagi 13 yang kekal. Bila dah dapat 13 yang kekal, yang ni kita padam. Okey? Kita padam. Kemudian 13 ke 13A masukkan 1 inci. Kalau hampa duk dengar selalu saya buat live macam ni, lama-lama hampa tak payah tengok buku dah. Hampa tak payah tengok panduan dah. Nampak tak? Kan dah, sebab kita dah terbiasa buat. Ni, panduan yang saya buat ni sama dengan saya saya tunjuk sekarang. Sama sahaja. Okey, nampak tak ni? Kurung moden. 2 ke 6. Nampak kan? 2 ke 6. Nampak? Ini pun 2 ke 6. Ni 0 ke 3. 3 ke 5. 10 ke 11. Ni pun 10 ke 11. Sama sahaja. Bila hampa tengok selalu, insyaAllah hampa boleh buat. Okey? Siapa yang belum ada lagi? Pergi dekat beg kuning sekarang. Okey. Kemudian, kita bentukkan. Gitu. Kalau ada dot masuk 1 inci juga ke? Kalau ada dot boleh masuk 1 inci. Sebab kita tak pakai ukuran pinggang. Okey. Biasanya kalau kata kat sini 40, pinggang mereka 28.
28. Ni saya cerita, saya bagi bayangan. Kenapa dia suka kelabu-kelabu pula? Okey. Kan, contohlah pinggang dia 7 kali 4, 28. Dia kata dia ambil 1 inci kat sini. Saya bagi bayangan dah. Nah, 10 ke 11 masukkan 3/4. Nampak tak? 3/4. Okey, ni kata pinggang dia 28 kan. Lepas tu 28 kat sini. Masuk kononnya buat kelonggaran 1 inci. Kita pun buatlah. Buatlah. Macam tu. Contoh. Ni contoh dulu nak. Okey, hampa nampak? Cantik tak baju dia? Cantik tak baju hampa? Cantik lah. Pinggang ramping kan. Nampak ramping. So, pola cantik tak semestinya boleh pakai baju tu. Kan? Hampa nampak pinggang macam kerengga. Kat sini, baju dia confirm akan ketat bila pakai. Sebab apa ni? Kat sini kita bukan ukok pun. Dekat sini kita tak ukok. Dekat perut dia kita tak ukok. Tiba-tiba kita ambil dekat pinggang saja. Kan, yang tanya tadi dak ni tak ada masalah sebab kita dah memang ada kelonggaran siap dah kat sini. Kalau rasa confused, rasa macam tak confident, boleh je ambil 3/4. Masukkan 3/4 inci pun tak apa dah. Biasa saya masukkan 1 inci kemudian saya buat dak belakang. Tak ada masalah pun. Sebab banyak lagi yang kita ada kelonggaran kita. Sangkut. Betul, sangkut. Sebab kita tak ukur pun dekat tengah ni, kat perut ni kita tak ukur pun. Dekat pola nampak cantik lah. Belum tentu boleh pakai. Belum tentu boleh pakai. So, jangan buat macam tu. Sebab tu saya punya pola, saya punya ukuran, saya tak ambil ukuran pinggang. Saya ambil masa saya nak bergetah nanti baru saya tengok. Dekat kain pun saya tak ambil ukuran pinggang. Saya ambil lah ukuran pinggang. Tapi masa nak buat pola saya tak ada ukuran pinggang. Nampak tak? Nampak tak? Pola saya tak ada ukuran pinggang. Ni, saya tak ni pun. Saya tak tanya pun ukuran pinggang dia berapa. Saya tanya ukuran punggung dengan dada dia saja. Nampak gitu. So, kita tak nak yang macam ni. Kita tak nak. Biar pola tu biar longgang tak apa. Biar besar tak apa. Sebab baju kita ni, kita tak buat baju yang ketat-ketat. Kita buat baju yang mengikut syariat. So, tak ada isu baju ni ketat, tak boleh pakai. InsyaAllah tak ada. Sebab kelonggaran kita pun kita ambil kelonggaran 3 inci. Okey, so lepas dah kita buat macam ni, kita bentukkan je lah sampai habis. Jadilah. Nampak tak? Senang kan? Senang sangat. Okey, kalau lah kita nampak, cikgu, nampak macam bentuk macam ni je, cikgu. Nampak serik je. Okey, kita bentuk badan kita. Ada yang bentuk macam ni. Ada yang bentuk badan macam ni. Ada yang bentuk badan macam ni. Ada yang bentuk badan macam ni. Kan? Okey, sekarang ni kita nak bagi, kita nak usaha bagi bentuk dia macam ni. Takkan bentuk dia macam ni, kita nak ikut bentuk badan dia, tak boleh. Hampa kena usaha buat juga bagi bentuk dia macam ni. Yang ni pun sama. Bagi juga bentuk badan macam ni. Gitu. Yang ni pun sama. Bagi bentuk badan macam ni. Bila jadi macam ni, nampak straight kan? Kita kembangkan je lah. Macam tu. Boleh? Gitu je. Ataupun, kita boleh straight macam ni. Tak ada masalah. Tepi dia ni macam mana pun tak apa. Passion dah lah ni. Gitu. Dapat tak? Dapat sesuatu tak hampa? Boleh? So, sekarang pukul berapa? 10.35. Siapa yang belum ada lagi panduan? Boleh komen. Siapa yang belum ada? Siapa yang dah ada panduan? Sekarang ni ada harga promo dah. Harga promo masa live sahaja. Kena beli siap-siap. Hampa, hujung bulan ni saya tutup beg kuning selama sebulan. Hampa kalau nak beli, kena beli siap-siap. Kena beli sekarang. Nak beli, kena beli sekarang. Hujung bulan ni saya tutup beg kuning sebulan. Lepas tu adalah, cikgu, saya nak beli. Kenapa beg kuning tak ada? Selalu tanya macam tu. Baru ni saya tutup beg kuning balik kampung.
Cikgu, saya nak beli. Kenapa tak ada buku, tak ada beg kuning? Pula dah. Masa duk ada sepanjang tahun tak nak beli pula. Kan? Begitulah. Nah. Okey, so sekarang kita nak buat pola yang besar. Kita nak buat pola yang besar. Saya nak buat pola yang besar. Siapa nak follow saya? Kita pakai pembaris ni. Pembaris ni, saya tak pakai pembaris yang famous apa. Saya pakai pembaris yang memang daripada dulu sampai sekarang berpuluh-puluh tahun pembaris ni saja. Sebab apa? Sebab saya dulu pernah buka pusat latihan, pembaris yang lain pada pembaris ni tak diiktiraf. Dalam pembuatan pakaian wanita, siapa nak ambil CJ SKM, pembaris lain pada pembaris ni tak diiktiraf. Tak boleh diguna pakai. So saya guna pembaris ni daripada zaman dulu, daripada belajar dulu umur 18 sampai lah. Okay, sampai sekarang. Saya tak pernah ubah. Saya tak pernah tukar pembaris. Boleh ajak lengan tak? Sekejap saya tunjuk hak pola besar tu. Boleh Nur Anggun? Nur Anggun, saya tunjuk hak pola besar tu. Saya takut sekejap terlambat. Lambat sangat sekejap. Sebab saya nak tidur awal. Tidur awal boleh bangun awal. Kan? Apa? Kita buat sama-sama. Nur Anggun boleh? Kita buat pola sama-sama. Kita buat pola besar terus. Kita buat pola badan dulu. Lepas tu kita buat pola tangan terus. Kita buat pola tangan hak besar terus. Boleh? Okey, jom kita ready. Kita buat pola sama-sama. Siapa yang belum ada lagi panduan? Cepat-cepat pergi beg kuning. Beli, kita buat sama pola-pola, buat sama-sama. Kita belajar buat pola sama-sama. Okey, so sekarang saya tunjuk kat sini. Kita buat ukuran set M. Set M, bahu dia 15.5. 15 kita jadikan dia 7.5. Dada, pinggang, punggung. Kita buat sekarat ni je. Sebab nanti saya nanti tak cukup nak tunjuk kat hangpa penuh. Kan ni saya dah tunjuk dah full. Nanti saya tunjuk separuh saja sebab saya nak tunjuk kat hangpa selepas siap buat pola apa yang step yang kena buat lagi. 10/3/4. Okey, dekat keruk lengan kita ambil 9. Okey, 0/1 labuh tangan ni kita buat pola besar tahu apa? Kita belajar buat pola besar lah. Cukup dah ni. Okey, cukup. Buat kot ni lah. Tengok hampa, pola besar ni pun dia jadi macam susah dah nak tunjuk kat hampa. Okey, 0/1 labuh baju, 0/2 ukuran bahu. Ukuran bahu tadi 7.5 inci. So kat sini kita ambil 7.5 inci. 0/3 masukkan 3 inci. Ni nombor 3. Yang ni nombor 2. Nampak tak hampa? Yang ni nombor 0. 0/1 0/1 labuh baju. Okey. 0/4 turunkan 4.5 inci. Sini pun 4.5 juga. Yang ni nombor 4, yang ni nombor 5. Jika pattern yang sama nak L, nak tambah berapa inci? Kalau L bahu 16, dada 42. 42 boleh, 44 boleh. Okey. Ni nombor 5. 2/6 turunkan 1 inci. 2/6 turunkan 1 inci. Ni nombor 6. Okey, mengganggulah depan ni. So saya ubah-ubah sana. Okey, sebab kita nak buat pola susah.
Okey, 3 ke 6. Nampak tak? 3 ke 6 gariskan. Ni nombor 3. Okey, ni nombor 3. Sepatutnya duk tani. Saya pergi tani pula dah. Marker pen pun tak bagi kerjasama. Okey. Kemudian 6 ke 7 tadi kita kata 9 inci kan? Tadi ukuran kita yang ni. Allah, kenapa kena hitam? Okey, tadi kita ambil kat sini 7,5. Kemudian dekat sini 10 3/4. Keruk lengan dia kita ambil 9 inci. Okey, so kat sini kita ambil 6 ke 7 titikkan 9 inci. Nampak tak apa? 6 ke 7 titikkan 9 inci. Ni. Ukuran 9 ni nombor 7. So gariskan. Gariskan. Okey, jarang-jarang saya tunjuk pola besar ni. Struggle juga nak tunjukkan pola besar. Kan yang ni, ni. Nampak tak? Cara dia sama je. Saya buat pola kecil ke, saya buat pola besar ke, cara dia sama je. Nampak? Okey, lepas tu 6 ke 7 9 inci tadi kan? Ni 9 inci kita ambil ni. Yang keruk lengan tadi ni. Okey, kemudian 8 ke 9 ukuran apa? 10 3/4. Betul ke 10 3/4 ke 10 suku? 10 3/4 ke 10 suku? 10 3/4. Okey, 10 3/4. So kita ambil 10 3/4. Gariskan. Ni nombor 8. Yang ni nombor 9. Nampak? Ni nombor 8. Ni nombor 9. Saya tinggikan sikit lagi. Boleh lagi tinggi tak? Okey. Okey, lepas tu. Okey, nampak? Nampak kan? Mana tali inci? Okey, nombor 8 ke 9. Kemudian nombor 10 di tengah-tengah antara nombor 6 dengan 7. Nampak tak? Macam saya buat dekat pola tadi. Betul tak? Apa? Kalau tak faham, kena minta doa ke Allah banyak-banyak. Ya Allah, bagilah kefahaman dekat hamba, ya Allah. Sebab saya tak mampu nak fahamkan semua orang. Saya pun tengah tunjuk sehabis mudah. Jadi kefahaman tu bukan datang daripada cikgu-cikgu yang mengajak. Kefahaman tu kena Allah yang bagi. Allah yang izinkan. Jadi minta doa banyak-banyak. Ya Allah, bagilah kefahaman kepada hamba untuk hamba belajar. Minta doa kat Allah banyak-banyak. Okey, yang ni nombor 10. 10 ke 11. Tak nampak? Lagi nampak pula aurat ni. So, saya kena tarik sikit. Sepuluh, ni di tengah-tengah antara 6 dengan 7 nombor 10. Sama tak dengan saya tunjuk ke hampa masa saya buat live, buat pola kecil. Sama je kan? Sama saja. Okey, 10 ke 11. Masukkan berapa inci? 3/4 inci. Masukkan 3/4 inci. Ni nombor 11. Nampak tak hampa? Boleh tak? Setakat ni siapa yang follow saya buat pola? Setakat ni siapa yang follow saya buat pola? Hampa yang mana yang nak dapatkan panduan boleh saja pergi dekat beg kuning. Buku colour hijau pun ada baju kurung moden. Buku yang colour hijau pun ada baju kurung moden.
Waalaikumsalam. Yang mana bagi salam? Okey, kemudian 10 ke 11 masukkan 3/4 inci. Ni, 3/4 inci. Okey, so gariskan. Macam saya kata tadi, gariskan dulu supaya mudah kita nak buat pola. Nah, kemudian bentukkan. Nampak tak hampa? Nampak? Jadi tak? So, tak mana beza dia antara kita buat pola kecil dengan pola besar? Ada beza tak? Ada beza tak hampa? Tak ada beza kan? Sama je pola kecil dengan pola besar. Bezanya saya pakai pembaris besar dengan saya pakai pembaris kecil. Cara buat lapik leher ada tak dalam buku cikgu? Cara buat lapik leher tak ada. Tapi kalau nak buat lapik leher yang menyerong, kain menyerong tu just ambil kain berapa inci 3. Ni kain yang sama tapi kita kena ambil menyerong macam tu. Ni kain. Kita tak boleh ambil straight kot ni. Tak boleh ambil straight kot ni. Kena ambil kain menyerong. Ambil gitu. Ambil menyerong. Ambil menyerong dalam 1/34 inci ataupun 2 inci. Lepas tu lipat 2. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya Kak Izan. Siapa ni? Dah lah nombor 8717. Tak ada nama. Saya lah Kak Izan. Masya Allah. Okey. So, yang ni adalah kita punya pola depan. Cikgu lubang lengan bagi 2 ya. Bagi 2 macam ni. Bahagi 2 tak payah tengok ukuran dia. Saya cuma jadikan dia tali inci ni saya jadikan alat bantuan saja. Okey, letak macam tu, lipat 2, terus tanda. Gitu je. Dulu lama dah tak jumpa Kak Izan. Dulu pernah belajar dengan Kak Izan buat tudung dengan langsir. Masya Allah. Nama apa ni? Nama apa? Ni student lama terpisah jua. Maklumlah kan, saya sebenarnya saya dah mengajar 30 tahun dah. Bila belajar mengajak. Azila. Saya ingat lupalah. Hampir 30 tahun dah mengajar. Jadi sampai masa saya slow. Saya slow offline. Sekarang ni saya fokus kepada online. Salam cikgu pi kenduri kemarin. Tak ingat lah pi kenduri. Kemarin saya tak pi mana. Kemarin hari apa? Hari Sabtu. Kemarin saya tak pi. Tak pi mana-mana. Okey, nampak tak? Dekat sini kita dah settle dah untuk bahagian depan. Seterusnya kita turunlah kosong ke 12 bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang dia. Katakanlah tadi kosong ke 12 bahu ke pinggang dia 15. So kita buatlah. Ni tandalah kat sini. Jadi nombor kosong ke 12 bahu ke pinggang dia. Okey, dah tak buka dah. Okey, lepas tu kita gariskan 12 ke 13, gariskan. Gariskan dulu. Sepanjang mana yang kita nak, kemudian ada sambungan-sambungan dia lah ke bawah macam yang kita buat tadi tu. Okey. Oh, kenduri Cikgu Ika. Tak pi. Okey, nampak? Nampak tak? Kita nak belajar sampai setakat ni. Okey, seterusnya kita buat pola belakang pula. Siapa yang faham setakat ni? Siapa yang faham setakat ni? Siapa yang follow? Boleh je. Cumanya buat sementara ni saya stop start dulu. Nanti saya open balik. Saya open balik. Okey, seterusnya kita nak buat pola belakang pula. Okey, pola belakang pula baru masuk. Jom kita belajar buat pola belakang dengan pola depan. Beza dia dekat sini dengan sini sahaja. Jom. Siapa yang nak belajar? Cepat. Set saya diri, set saya duduk. Okey, kita buat. Risau saya sebab saya
pakai kain batik je. Nah, pakai kain batik je. Okey, siapa yang nak dapat panduan pi dekat beg kuning dah? Pi dekat beg kuning. Pi cepat-cepat, esok kita post. Esok kita post. Ni, panduan colour pink ni. Siapa yang newbie, panduan colour pink. Okey? Panduan colour pink. Okey, jom kita buat pola belakang. Pola belakang. Okey, 0 ke 1 labuh baju. 0 ke 1 labuh baju. 0 ke 2 bahu bahagi 2 dapat 7,5. So, gariskan, tandakan 7,5. Hampa kalau nak buat pola, buat pola hujung atas. Nah. Okey. Ni. 8717. Pi dekat tu, hak biru tu. Nampak tak? Tu. Kat situ semua ada. Nah. Pi kat situ. Okey. 1, 2, 3. Ni. Masukkan 3 inci. Ni 0 ke 1, 0 ke 2. Bahu bahagi 2. 0 ke 3. Masukkan 3 inci. Yang ni 3 inci. Siapa yang follow saya buat sekali kat sini? Boleh komen tak? Siapa yang follow saya buat sekali pola ni? Boleh komen. 0 ke 4 turunkan 3/4 inci. 0 ke 3 turunkan 3/4 inci. Okey. Bentukkan macam tu. Pakai pembaris ni. Pakai pembaris L. Bukan pakai pembaris ni. Ada yang follow. Alhamdulillah. Okey. Kalau yang kecil pakai pembaris ni. Bukan pakai pembaris ni. Okey, boleh. Ni. Siapa yang dalam 80 orang ni. Siapa yang follow saya lagi? Boleh komen tak? 80 orang ni. Siapa yang follow saya lagi? Okey, 2 ke 6 turunkan 1 inci. Ni 2 ke 6. Turunkan 1 inci. Hampa nampak pola kecil ke pola besar ke? Sama je cara dia saya buat. Nah? 2 orang je. 3. Dalam ramai-ramai 3 orang je follow. Ke yang leles malu-malu. Malu-malu cat. Okey, 3 ke 6 gariskan. Gariskan. Gitu. Boleh follow tak? Okey. Lagi. 6 ke 7 tadi 7,5. 6 ke 7 jadi 7,5. So, 7,5 pula dah. 6 ke 7 jadi 9. Betul tak? Keruk lengan kita 9. 9. Okey. So, kita gariskan. Nombor 7 ni. Nombor 7. So, gariskan. Gitu. Lagi. 8 ke 9. 8 ke 9. Mana? 8 ke 9 kita ambil 10 3/4 inci. So, kat sini kita tanda lagi 10 3/4 inci. Ni nombor berapa? Nombor 8, nombor 9. Nampak tak? Okey. Bukan 9 inci daripada nombor 2 tau. Nombor 6. 6 ke 7, 9 inci. 6 ke 7, 9 inci. Okey, siapa yang nak belajar cara buat pola ada dalam ni. Boleh saja pergi dekat beg kuning tu, dapatkan sekarang sebab harga masa live tak sama. So, cepat-cepat pergi dekat beg kuning. Pukul 11.30 lagi kita nak end live dah. Kita nak tidur awal. Memang sengit ke garisan 6 ke 7? Sekejap saya tengok. Sengit ke tak? Tak sengit pun. Mungkin dalam live tu nampak macam sengit. Saya punya phone ni yang sengit. Phone saya yang sengit. Saya nak bagi sama tak boleh dah. Dia jadi sengit juga. Dia tak sengit pun apa. Okay, kalau nak senang sebab tu saya pakai pembaris ni. Pembaris ni dia boleh letak dah. Kita boleh dapat dah. Dapat lurus dah. Okay. 8 ke 9 pun nampak tak? 8 ke 9 pun kita pakai pembaris ni. Jangan risau. Dia takkan sengit. Okay. Boleh Okay.
So, sekarang, mana tali inci? Pola saya tak sengit tau. Ni telefon saya yang sengit. Telefon saya memang tak boleh nak kontrol dah. Tak boleh nak kontrol bagi dia sama dah. Saya nak renjak dia pun tak boleh. Sekejap saya tengok. Boleh tak? Tengok lagi dia sengit. Lagi pening kepala awak je. Biar jalan tu. Okey. Lepas tu yang ni di nombor 10 pi dekat alam biru. Pi kat alam biru. Saya tak boleh nak komen lah ni. Pi dekat alam biru. Mari belajar menjahit juga. Mari belajar menjahit juga. Okey, pi kat alam biru ada mari belajar menjahit juga. Kat situ ada nah. Ada. Okey, lepas tu kat sini nombor 10 di tengah-tengah antara 6 dengan 7. Okey. So, macam tu. Jadi yang ni nombor 10. 10 ke 11 masukkan berapa? Masukkan setengah inci. Gitu. Ni nombor 11. Okey, siapa yang belum ada lagi panduan? Boleh komen. Siapa yang newbie kat sini? Boleh komen tak? Hampa, kalau hampa tak ada pola, hampa dengar saja satgi nak masuk tidur kita rantuk dekat katil tu, dah terlupa dah cikgu ajak apa tau. Baju ni saya tak tahu baju apa sebab saya nak buat saya nak tunjuk sekat ni. Baju peplum boleh lah. Baju peplum. Saya new. Masya-Allah. Boleh beli panduan dekat beg kuning. Beli panduan yang tu kat situ ada ni. Ada nombor. Ada ni. Ada. Okey, yang ni kata kalau saya buat baju peplum, saya masukkan 1 inci lah. 1 suku. Kononnya. Kalau ada jangan cikgu ke buat 9 inci juga. 9 betul. Kalau bau 15 biasanya buat 9 je. Gitulah. Okey, kononnya baju peplum lah. Contoh baju peplum. Katakanlah baju peplum nah. Okey. Lepas tu kita bentukkan. Saya new. Siapa yang new kena ada panduan ni. Panduan yang ni. Kalau baju peplum pun ada. Yang kita buat sekarang ni, yang ni. Yang ni ada dekat belakang ni. Ada belakang ni. Tu. Ni dia punya bawah dia. Yang ni, tu baju peplum. Tapi sekarang saya bukan nak tunjuk baju peplum. Saya nak tunjuk macam mana nak dapatkan keruk lengan ni. Tak apalah boleh belajar belakang. Kalau bahu ke baju, 16 berapa lengan. Kalau bahu 16, kita tengok kat sini. Kita tengok dalam jadual ni. Dalam jadual ni boleh je letak 9 boleh. 9 suku boleh, 9,5 boleh. Saya biasa kalau bahu 16, saya letak 9,5. Keruk lengan. Nampak? Ni ada dalam jadual dah. So, tak payah nak ukur ketik-ketik orang dah, tak payah. Sebab saya dekat 30 tahun, saya tak pernah lagi buat baju ukur ketik orang. Saya pakai formula ni dah berbelah-belah puluh-puluh tahun dah. Panduan ni pun sebelum Titi ada pun saya dah buat dah. Saya dah jual dah beribu-ribu ni dah. Beribu-ribu buah buku dah. Sebelum Titi ada lagi. Formula ni je yang saya pakai. Okey, so siapa yang nak dapatkan panduan ada lagi 15 minit saja lagi. So cepat-cepat dekat beg kuning. Ya, tak pernah ukur. Saya tak pernah ukur. Saya pakai formula yang ada tu je. Okey. So kat sini jangan tiru saya. Jangan tiru saya.
Kalau tak biasa buat, jangan tiru saya. Tapi tengok je apa yang saya buat. Kalau ia bermanfaat, kalau ia boleh, orang panggil apa? Kalau ia bermanfaat ataupun ia serasi sesuai dengan orang tu, teruskan. Buat sendiri dulu. Buat sendiri dulu. Nah, ini bahu ke pinggang. Okey, bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang 15 inci. Pi sana, pi sini lah. Allah. Okey, saya buat satu suku, masukkan satu suku ni. Ni saya bagi anggaran je lah, nah. Saya nak cerita pasal keruk lengan. Bahu ke pinggang cikgu ukur belakang ke depan? Belakang. Saya ukur belakang. Nah, saya ukur belakang. Belakang lebih mudah nampak lekuk dia tu. Dalam panduan pun ada dah. Bahu ke pinggang ukur di mana? Ukur depan ke belakang? Bahu ke pinggang dah ada dah gambar kat sini. Dia tunjuk dah bahu ke pinggang nak ukur kat mana. Mana dia? Okey, ni. Dalam ni dia tulis labuh tengah belakang. Nah, ni labuh tengah belakang. 10 ke 11. Kalau depan 3/4 inci. Yang ni depan Yang ni depan. Kalau belakang 0,5 inci. Ni belakang. Okey. Boleh? Dapat tak? Siapa yang buat dengan saya? Dah siap dah? Siap dah ke belum? Siap dah ke belum? Okey, saya nak buat tangan pula. Tadi siapa yang tanya tangan? Cikgu, nak buat tangan macam mana cikgu? Ni sekarang saya nak tunjuk tangan. Okey, 0 ke 1 labuh tangan. Okey, ni hujung ni lah. 0 ke 1. 0 ke 1 labuh tangan. Okey, siapa yang belum ada panduan, dah pergilah dapatkan dekat beg kuning. Jangan dengar saja. Nanti tak jadi apa. Cikgu ni ajak tak betul ni. Sudah. Padahal dia tak ada panduan di depan mata. Susahlah dia nak buat. Nah. Okey. 0 ke 1 labuh baju. Labuh tangan. Okey. 0 ke 2. 0 ke 2. Ambil keruk lengan yang tadi tu. 9 inci. 0 ke 2, 9 inci. 0 ke 3, masukkan 4 inci. 0 ke 3, masukkan 4 inci. Kat sini pun 4 inci jugalah. Okey, ni 2 ke 4. Ni 2 ke 4. Okey, mana lagi yang nak beli panduan? Ada lagi 10 minit saja lagi. Harga promo. Cepat Pergi dekat beg kuning sekarang. Okey, lepas tu 0 ke 4 gariskan. 0 ke 4 gariskan. Kemudian, hujung tangan, katakanlah saya ambil 6,5. Katakanlah saya ambil 6,5. Okey. Ambil pembaris ni. Pembaris besar ni. Bentukkan. Okey. Kat sini tanda lipatan gitu. Okey, dekat sini kita settlekan. Mana tali inci? Okey, tali inci ni. Nampak? Tali inci ni sebagai alat bantuan sahaja. Tak payah tengok dapat berapa. Okey, letak macam ni. Nampak? Okey, tanda. Okey, lipat sekali lagi. Tanda. Ni ada 4 ni kan?
Tanda juga. Gitu. Boleh? Siapa follow? Siap lagi? Siap tak? Okey? Cepatlah. Siapa nak dapatkan panduan? Ada lagi 10 minit saja lagi. Saya pun dah nak end live dah. Habis yang ni? Habis. Lagi 2 minggu saya nak tutup beg kuning. Siap? Okey, dah siap dah. Lepas tu, daripada hak bulan kosong ni, kita naikkan setengah inci. Yang ni pula turunkan setengah inci. Lepas tu buat huruf S. Buat huruf S. Okey, boleh? Dapat tak macam ni? Kalau tak dapat, boleh lukis macam ni pun boleh. Gini pun boleh. Tapi kalau besar ni tak dapat, susah juga. Tapi saya jaranglah pakai pembaris ni. Saya lukis dengan tangan je. Lukis je dengan tangan. Dapat? Okey, boleh komen siap lagi? Boleh komen siap tak? Siap? Okey, siap dah. Bila siap dah, sebelum kita potong. Ni saya nak cerita yang ni sebenarnya. Sebenarnya saya nak cerita kat apa yang ni. Tunjuk sekali lagi. Tunjuk apa tu? Tunjuk apa tu? Okey. 0 ke 1 labuh tangan. Kalau ukur tu sama tak dengan keruk lengan? Baru kita nak check. Kita pun nak check sekejap lagi. 0 ke 1 labuh tangan. 0 ke 2 9. 9 ambil daripada mana? Yang ni 6 ke 7 ni 9 inci. So dekat sini pun kita ambil 9 inci. Okey. 0 ke 3 masukkan 4 inci. Hampa masuk lagi banyak. Lagi tak sedap pakai. Abang siap-siap. Ni. 0 ke 3 4 inci. 0 ke 4 nampak 0 ke 4 ni. Okey, sekali lagi saya tunjuk 0 ke 4 nak bahagi 4 ni, ambil tali inci. Tali inci ni bukan kita nak tengok ukuran dah berapa. Okey, saya ambil belah ni lah. Bukan kita nak tengok ukuran berapa. Tali inci ni untuk kita nak bagi alat bantuan kita. Alat bantuan untuk kita nak dapatkan tengah dia. Okey, macam tu. Okey, lepas tu tanda. Okay, kemudian lipat sekali lagi tanda. Kemudian daripada sini tanda juga. Gitu. Lepas tanda, yang ni naik ke atas, tandakan setengah inci. Yang ni turun ke bawah, tandakan setengah inci. So, kita bentukkan huruf S. Dalam panduan kita ada. Siapa yang belum ada lagi? Ya, ada. Ada pija. Ni ada tangan. Saya tunjuk yang bahagian yang ni sebab yang ni senang sikit. Tangan ada 3 jenis. Tangan ni formula ni bukan tangan kiri dengan tangan kanan, tak. Ni tangan bahagi dengan 3, ini tangan bahagi dengan 4. Yang ni tangan puff. Ada 3 jenis tangan dalam ni. Boleh je pilih nak yang tangan yang mana. Saya tengah ajak hampa. Saya tengah kongsi, bukan ajak lah. Minta maaf. Saya tengah kongsi kat hampa semua yang ni. Saya tunjuk kat yang ni. Yang bahagi 4 yang mudah sikit. Cikgu, kenapa cikgu tak buat tangan terbuka? Sebabnya, kita punya baju ni adalah baju yang longgar, baju yang loose. Tak payah nak ikut tangan terbuka, tangan tertutup. Yang tu tangan yang terbuka, depan macam lain, belakang macam lain. Yang tu untuk yang orang yang nak buat baju yang ikut bentuk badan. So, baju yang loose. So, tak payah nak menyusahkan sangat. Gitu. Kita buat yang simple-simple. Yang tak menserabutkan kepala otak. Sekejap lagi, bila kita belajar tu, cikgu susah lah nak buat ni. Itulah. Sebab kita bermula dengan yang susah. Bila kita nak buat pola, ini susah lah. So, saya ajak yang paling mudah.
Nah, okey, kita dah dapat dah yang ni. Macam mana kita nak dapatkan keruk lengan? Okey, keruk lengan. So, kita ambil yang ni. Tengok betul-betul ya. Tengok betul-betul yang ni. Sebelum apa nak potong, tengok yang ni. Ukur yang ni. Ni saya pun baru buat. Nak tengok dapat ke tak? Okey, ukur. Ukur macam ni. Ukur dia. Ambil tali inci pula. Buat sendiri tengok. Ukur. Dapat tak ni? Dapat tak? Okey, dapat 11.5. Okey. 4 inci tu ukuran apa sis? Mana? 4 inci yang ni. Ni, sini ke sini. 0 ke 3. 0 ke 3 masukkan 4 inci. Daripada labuh tangan tadi, 4 inci tu masukkan. Nah, jangan ambil lebih 5 inci, 6 inci. Sekejap baju pun tak sedap pakai. Tangan tu tak sedap pakai. Lagi banyak apa ambil, lagi tak sedap pakai. Tak percaya buat lah. Buat dulu baru tahu. Kan? Okey, tadi dapat 11.5. Nah, dapat 11.5. Okey, pola depan dapat 11.5. Pola belakang daripada 11.5 ni sambung. Sambung. Pegang 11.5 tadi sambung. Okey, siapa pernah buat macam ni? Siapa yang first time buat? Masya Allah. Terima kasih. Esok kita post lah. Esok kita post. Okey, jadi dapat berapa? Dapat 22.5. Dapat 22.5. Oh, pernah buat kan? Pernah buat. Okey, dapat apa? 22.5 bahagi 2. Yang ni baru kita betul nak guna tali inci. 22.5 bahagi 2 dapat 11 suku. Paling banyak pun 4.5. Paling banyak 4.5. Kalau ambil 5, 6 inci lagi tak sedap pakai. Nah, saya buat orang kecil ke orang besar ke, saya ambil 4 inci je. Pernah je buat 4.5. Takat tu je lah. Okey, 11 suku. Okey. Kita buat yang ni pula, 11 suku. Dapat tak 11 suku ni? Kita try. 11 suku dapat dah ni. Okey, kita ukur lah. Ukur gini. Dapat tak ni? Nampak tangan sado ni? Nampak habis tangan sado kan? Okey, dapat tak? Nampak tak? Dia tak dapat. Dia dapat 10.34. Apa beza? Kurang setengah inci je. Ni, kurang setengah inci je. Jadi kalau kurang setengah inci tu sikit-sikit tu biar je lampau. Semua formula yang saya ajak ni datang daripada baju kurung moden. Nak buat blouse ke, nak buat apa, semua dia datang pada sini. Ni kalau sekali check sekali lagi dia ngam-ngam mana pun. Kalau check sekali lagi sekali ngam-ngam lah. Formula dia. Okey. Formula untuk dapatkan yang ni. Keruk lengan depan. Tambah keruk lengan belakang. Dapat jawapan keruk tangan. Semua macam sama je ni. Kan? Maksud dia, yang ni A. Yang ni A lah. A campur dengan B. Yang ni B. Dapat jawapan C. Gitu. A campur B. Bahagi 2 dulu. Bahagi 2. Macam mana nak buat?
Bahagi 2 dapat jawapan ni. Dapat jawapan C. Gitu. Faham tak? Kalau setakat setengah inci, suku inci, alah biak je lah hampa. Kan lah, melainkan cikgu lari 2 inci. Kalau lari 2 inci, kena cari balik tang mana silap dia hampa. Kan, tang mana silap dia. So, kita tengok balik. Kadang-kadang dapat je balik sekali lagi kalau kita buat. Gitu nah. Ni bagi berdiri pula. Apa nak pergi berdiri ke, nak pergi tidur ke, tali inci mesti kena duduk di luar. Nah, tali inci mesti kena duduk di luar macam ni. Hampa nak buat baju apa pun, baju jubah ke, baju kurung moden ke, mesti macam ni. Ni 10.5. Okey, kita tengok pula yang ni. Dapat tak 10.5? Okey, gitu. Kadang-kadang kita ada buat dah, dia dapat je. 11.5. So, daripada 11.5 ni, cantum dekat sini. Okey, dapatlah 20, 22, 22.5. Okey, dapat 22.5. Jadi 11 suku. Okey, kita ukur sekali lagi yang ni. 11 suku. Dapat tak 11 suku? Dia larilah sikit. Lari pun tak banyak hampa. Nanti bila hampa jahit nanti dia akan jadi kembali ke asal lah. Nampak tak? Dapat 10.34. Lebih kurang dalam setengah inci sikit je. Sikit je. Lari dia. Nah? Gitu. So tak ada masalah apa pun. Teruskan baru boleh potong. Nampak tak? Sikit je dia lari. Boleh kan? Okey? Tengok yang ni pula. Mana yang saya buat ni? Yang ni. Apa kalau buat untuk ukuran badan besar memang kena alter. Kena alter dekat bahagian ni, keruk lengan ni. 3/4 ukuran apa sis? 3/4. Mana 3/4? Ukuran keruk lengan. Ukuran keruk lengan yang tadi ni. Sini ke sini 9. Jadi yang ni ke sini pun 9 juga. Nah, ni sama. Ni 9. Okey, 9. Okey, yang ni untuk bau 15 saya M. Kita tengok saya S. Hampa saya kena buat kecil-kecil je saya sebab tak cukup nak tunjuk hampa dalam ni. Okey, kalau buat pola besar kena adjust. Kena try and adjust kat sini. Bukan adjust dekat sini. Adjust dekat tangan. Dekat sini. Dekat sini kita boleh kurangkan ataupun lebihkan dekat sini. Nah, so jom kita tengok yang ni pula. Yang ni bau 14. Yang ni bau 14. Okey, jom kita tengok. Bau 14. Okay. Tengok tali inci kena duduk di luar hampa. Tali inci kena duduk di luar. Sebelum hampa lepas hampa buat pola, jangan terus potong. Kena check dulu yang ni. Jangan suka-suka terus potong je. Satgi ada silap tak kena nanti masa nak jahit satgi baru stres. So kena settlekan yang ni dulu. Settle yang ni dulu. Siapa yang belum ada buat panduan, pergilah dekat beg kuning. Beli pola tu. Beli panduan tu, belajar cara buat pola. Okey, ni kita dapat 10 suku. Pegang 10 suku tu. Okey. Gitu. Okey, dapat tak yang ni? Dapat 20. Okey, 20 bagi 2 dapat 10. 20 bagi 2 dapat 10. Okey, dapat tak keruk lengan ni 10? Jom kita tengok. Siapa yang buat macam ni? Boleh komen tak? Ada tak yang buat macam ni? Dalam ramai-ramai yang masuk malam ni, ada siapa buat macam ni sebelum dia nak potong? Ada tak? Boleh komen tak? Jangan suka-suka tali inci keluar masuk, tak boleh. Dia kena keluar semua. Adam. Okey, alhamdulillah. Okey, cek balik. Cek balik begitu. Okey, nampak tak? Kalau macam ni, dapat ngam-ngam. Nak bagi tahu kat sini, orang yang badan kecil-kecil, senang untuk dapat buat keruk lengan. Tapi orang yang badan besar, orang yang bau 16 inci ke atas,
dekat keruk lengan ni dia kena adjust. Tak apa, nanti saya tunjuk. Saya tunjuk pula. Sebab ni kertas ni dia boleh pi sampai bau dia boleh pi lagi. Nanti saya tunjuk pula bau yang besar-besar. Sebab orang yang badan besar dia kena adjust. Adjust bukan dekat sini. Adjust dekat kawasan ni. Nah, kita nak ambil yang macam mana nak bagi cukupkan dia. Boleh gitu. Okey, dapat sesuatu tak malam ni? Boleh komen? Boleh komen? Boleh komen tak? Dapat sesuatu tak malam ni? Seronok tak hampa? Seronok tak dapat belajar ni? Apa dia menari-nari ni? Dapat. Lagi. Komenlah sikit hampa. Siapa yang belum ada lagi panduan? Siapa yang belum ada lagi panduan? Boleh pergi dekat beg kuning. Allahu Akbar. Nak ambil yang ni, cari yang ni. Dapat terbaik. Masya Allah. Ni. Okey. Nak buat baju apa pun sama je cara dia. Nak buat baju apa pun sama je cara dia. Sebelum nak potong, pastikan buat dulu yang macam saya tunjuk tu. Ini adalah formula dia. Keruk lengan depan, tambah dengan keruk lengan belakang, bahagi 2 dapat keruk tangan tu. Kalau tak buat yang ni, nanti masa kita nak potong nanti, Masya Allah. Masa kita nak jahit nanti. Jenuh serabut kepala. Jenuh serabut kepala kita. Nampak? Yang ni saya tunjuk masa live yang lepas. Saya bau 14. Sekarang saya tunjuk bau 15. Nanti akan datang saya tunjuk pula bau yang seterusnya. Sebab kertas ni nampak macam boleh je. Tadi saya suah hati takut kertas tak lepas. Kan? Nak tunjuk dia tu bukan senang pun. Nak kena tunjuk pola besar. Okay, boleh. Siapa yang belum ada lagi panduan, pergi dekat beg kuning. Panduan yang colour pink ni, yang ni yang banyak sekali orang beli. Sebab yang ni saya tunjuk, memang saya sediakan untuk yang newbie. Saya sediakan untuk yang newbie. Yang mana yang baru-baru nak belajar, belajar buat pola dulu. Nanti, lama-lama nanti pandailah buat pola besar. Buat pola kecil dulu, baru buat pola besar. Okay? So, dapat sesuatu kan malam ni? So, setakat tu je lah yang saya boleh kongsikan. InsyaAllah, kalau esok saya try tengok sebab esok tak ada kelas. Kelas saya last hari ni. Last hari ni. Esok insyaAllah kalau ada masa saya akan kongsikan dekat hampa lagi. Kalau tak faham, masuk lagi kelas. Masuk banyak kali. Belajar banyak kali. Ulang lama-lama tu tak payah tengok dah panduan ni. Okay? Boleh saja dapatkan panduan tu dekat beg kuning. Okay, so terima kasih yang mana enjoy malam ni. Saya doakan semua sihat, kaya, berjaya, tenang, bahagia. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye semua. Assalamualaikum.